Berkati sesi kita pada pagi ini. Kita buka dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan diucapkan kepada sahabat-sahabat mujahidah cinta kita pada pagi ini. Alhamdulillah, meluangkan masa di pagi hari untuk menuntut ilmu untuk sesi tadabbur kita. Hari ini kita akan sambung tadabbur surah Al-Mulk bahagian yang ke-7. Saya Mas akan menemani Kak Nani. Kak Nani akan mengupas daripada tafsir Ibnu Katsir tentang surah Al-Mulk. Sambungan bahagian yang ke-7 insya-Allah. Selain kita berkumpul di Google Meet, kita juga ada sesi live di FB page dan juga di YouTube. Nanti sahabat boleh share lah dengan sahabat yang lain dan ahli keluarga untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Okey, sebelum saya serahkan sesi kepada Kak Ani, saya nak tanya lagi sekali, apa khabar semua? Sihat ke? Kabar baik, Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah, Kak Fatimah, Kak Buziah, terima kasih atas responnya. Kak Hazal juga untuk emoji-emojinya. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan sesi pada pagi ini. Saya serahkan kepada Kak Nani. Fala tafadhal mashkura Kak Nani. Alhamdulillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Jazakillah khair kepada Ustazah Mas yang setia menemani Kak Nani setiap pagi Khamis. Alhamdulillah Allah izinkan Allah izinkan sekali lagi untuk kita bertemu seperti biasa pada pagi Khamis untuk slot tadabbur. Moga berpagi-paginya kita dengan ilmu ni, insya-Allah kita doakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan bertambah dan doa-doa yang selalu kita panjatkan antaranya Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubban ila al-amal alladhi yuballighuni hubbak. Kan kita minta, ya Allah, kurniakanlah aku cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada amal-amal yang membawa aku kepada meraih cintamu. Kan? Dan menuntut ilmu, majlis ilmu merupakan salah satu daripada jalan-jalan untuk kita meraih cinta Allah. Semoga kita sama-sama ikhlaskan niat-niat kita di pagi hari ini kita berkumpul di majlis ilmu ini semata-mata hanya untuk mencari redha Allah, untuk mencari cinta Allah. Dan asbab itu insya-Allah kita berdoalah untuk Allah kurniakan kita ajrun kabir, kan? Apa dia ajrun kabir yang kita dah belajar? Ajrun kabir adalah nikmat yang paling besar, ganjaran yang paling besar, yakni syurganya, insya-Allah. Dan untuk dapat syurga Allah, dia ada syarat utama.
Kan, untuk dapat syurga Allah, kita kena dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat-ayat minggu lepas yang kita dah kupas. Yang Kak Dani dah detailkan sedikit tentang maghfirah kan. Kenapa pentingnya maghfirah itu untuk kita semua, dan kita tak boleh ambil ambil ringan dalam bab maghfirah ni, kerana kita perlukan maghfirah itu, ya, insya-Allah. Okay, itu mukadimah untuk hari ini, insya-Allah. Jadi untuk memulakan sesi kita seperti biasa, Kak Nani nak mengajak semua orang untuk kita meraih rahmat Allah, ya. Semoga Allah memberkati dan merahmati hari kita sepanjang hari ini. Jomlah kita mulakan dengan bacaan surah Al-Mulk, ya, yang Kak Nani nak ajak sahabat-sahabat untuk membaca sehingga ayat yang ke 18, insya-Allah. Okay? Boleh ya, Ustazah Mas? Are you ready? Boleh buka mushaf masing-masing, insya-Allah. InsyaAllah. Atau yang dah hafaz, boleh baca secara hafazan, insya-Allah. Okay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah izinkan untuk kita membaca beberapa ayat daripada surah Al-Mulk. Dan kita tahu surah Al-Mulk ni dia ada 30 ayat lah masya-Allah tabarakallah. Dan minggu lepas Kak Nani recap sikit apa yang kita dah bincangkan. Kak Nani recap banyak sangat minggu lepas daripada ayat yang ke-12 bercakap tentang pentingnya maghfirah, pentingnya maghfirah. Dan bagaimana untuk mendapatkan maghfirah. Ingat lagi tak? Bagaimana cara untuk kita mendapatkan maghfirah Allah? Jalan untuk mendapatkan maghfirah Allah, kita perlu buat apa? Kita perlu ada takut. Takut, bila takut kepada siapa? Takut kepada al-ghaib. Al-ghaib ini antara yang kita dah bincangkan dua pandangan tentang al-ghaib. Pertama, perkara-perkara ghaib termasuk Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Dan yang kedua, takut ingat kepada Allah bila kita bersendirian. Bila kita ingat dekat Allah, takut dekat Allah waktu bersendirian itu menyebabkan kita tak akan buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan asbab takut ini dia menjadikan kita seorang yang taat. Bila ada takut, dia akan datang taat. Bila kita taat inilah nanti insya-Allah apa yang Allah akan bagi kepada kita? Allah akan bagi kita maghfirah. Allah akan bagi kita maghfirah. Dan dengan maghfirah ini, bila dah dapat keampunan, insya-Allah kita layak untuk mendapat ajrun kabir. Yakni syurga Allah di akhirat nanti. Okey? Dan minggu lepas Kak Nani kupas apa lagi jalan-jalan untuk kita mendapat maghfirah selain daripada antara yang besar untuk ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain juga memaafkan orang, melakukan amal-amal soleh juga akan menjadi asbab untuk kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak maafkan orang bukan senang kan? Kita dah bincangkan minggu lepas. Bila ada orang menyakiti kita, membuat perkara yang tak baik pada kita, fitnah kita, kalau kita maafkan mereka, kalau kita memberi keampunan kepada mereka, maka kita akan mendapat keampunan Allah. Kan? Fa'fu wasfahu. Itu ayat yang kita bincangkan minggu lepas. Maafkanlah dan lupakanlah. Fa'fu wasfahu. Kita kena usahakan untuk memaafkan dan melupakan. Insya-Allah kalau kita ada sifat itu, maka Allah akan kurniakan kita maghfirahnya. Bukan mudah nak dapat maghfirah Allah. Dia kena ada mujahadah. Kita kena struggle untuk dapatkan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita perlukan maghfirah itu. Okey? Dan dalam melakukan taat, dalam melakukan taat perlu ada ikhlas. Perlu ada ikhlas. Allah sebut dalam ayat yang ke-13 kan. Allah kata wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Sama ada kamu kuatkan ke suara kamu ataupun kamu pelankan suara kamu, Allah itu Maha tahu apa yang ada di dalam hati kamu. Jadi syarat untuk kita syarat ketaatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada ikhlas. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sebab Allah yang jadikan kita, Allah tahu. Kan? Allah tahu apa yang kita niatkan di dalam hati, apa yang kita zahirkan ataupun apa yang kita sembunyi. Semuanya Allah tahu. Dan kita tutup minggu lepas dengan ayat yang bercakap tentang
prioriti kita dalam kehidupan ini, ya, prioriti kita dalam kehidupan ini dalam ayat yang ke-15 itu, Allah sebut tentang perkara rezeki, kan? Allah sebut gunakan perkataan famshu, jalan ajalah. Bab rezeki kamu jangan risau. Tak perlu tergesa-gesa. Yang kita perlu bersegera apa? Bersegera dengan maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dalam surah Ali Imran Allah sebutkan itu. Yang kita kena segera dalam memohon ampun dan usaha untuk mencari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tidak ada jaminan. Tetapi bab rezeki Allah dah tetapkan. Allah dah tetapkan. Yang itu kita tak perlu risau sebenarnya. Jangan kelam kabut. Macam mana teruk pun kita struggle, bekerja, hatta orang yang lepas satu kerja, dia buat satu kerja untuk mencari habuan dunia, kalau Allah kata rezekinya banyak tu lah. Jadi kita kena ada yakin. Allah yang dah menetapkan rezeki kita dan Allah tak nak kita sibuk-sibuk. Sebab kerja utama kita apa sahabat-sahabat? Allah sebut dalam surah Al-Dhariyat, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk sujud kepada aku, untuk menyembah aku. Kerja kita sebenarnya beribadah je kepada Allah. Itu kerja utama kita. Tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Dunia ni kita ambil sekadarnya, sekadar untuk keperluan hidup. Jangan kita sibukkan diri kita mengejar dunia ini. Itu kita kena sangat jelas. Sebab dunia ni yang kita dah pernah belajar juga adalah mata'ul ghurur. Dunia ini adalah mata'ul ghurur. Perhiasan yang menipu daya kita. Jangan tertipu dengan dunia ini. Ambil sekadarnya sahaja. Cukup untuk keperluan kita. Sebab kita sendiri pun tak kenal diri kita, kan? Kalau sibuk-sibuk cari kekayaan, kadang-kadang kebanyakan kita kan, kadang-kadang kita terfikir, kenapalah Allah tak jadikan aku kaya? Kan? Kenapa aku tak kaya macam si fulan dan si fulanah itu? Sebab Allah kenal kita. Kan? Hanani, kalau kamu kaya, kamu akan lupakan aku. Kan? Ibadah pun tak ke mana-mana entah nanti. Kan? Allah tahu. Itu sebabnya takdir, ada yang Allah bagi orang kaya, orang ni jadi orang kaya, orang ni jadi orang sederhana, orang ni jadi orang miskin, yang di situ ada perimbangan sebenarnya. Orang kaya tu tugasnya apa? Membantu orang yang miskin. Kan? Membantu dengan rezeki dan harta yang Allah berikan pada dia. Itu sumber pahala untuk dia. Tapi kalau dia tertipu, dia jadi kaya untuk diri dia sahaja, maka rugilah. Rugilah. Sedangkan Allah beri lebih, di dalam lebih itu ada hak orang lain. Itu kita kena sentiasa ingat. Dan jadi orang susah juga, janganlah kita bersedih. Itu bukan tanda Allah hina kita. Itu tandanya Allah nak kita menjadi hamba yang lebih sabar. Dan hamba yang merasa cukup. Sebenarnya, kaya bukan lawannya miskin. Kaya lawannya cukup. Allah beri kita cukup sebenarnya. Yang membuatkan kita miskin siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Allah dah bagi kita cukup. Cukup ni untuk kamu, tempat tinggal kamu, makan kamu, pakai kamu. Tapi kenapa orang boleh jadi miskin, jadi susah? Sebab mereka mengambil lebih. Itu sebabnya sekarang kan, kalau kita tengok anak-anak muda ramai yang berhutang-hutang, hidup nak ikut standard branded, kan? Everything nak brand. Jadi mereka tak hidup dengan kadar kemampuan yang Allah beri. Itu sebabnya.
Muda-muda lagi dah ramai yang diisytiharkan muflis. Kan? Berhutang dengan kad kredit apa semua. Benda ni realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Okay? Jadi bab rezeki Allah kata, jalan je. Jangan kita kalut-kalut. Tapi yang kita kena kalut dan risau adalah, aku ni banyak dosa, dapatkah keampunan daripada Allah SWT atau tidak? Dan layak ke kita nak masuk ke syurga Allah nanti? Itu yang kita patut takutkan tentang akhirat kita. Okay? Dunia ini berkadar sahaja. Ambil sekadarnya. Okay? Jangan kelam kabut. Okay. Dan ayat 15 tu Allah tutup dengan wa ilaihin nusyur. Kepadanya kita semua akan kembali. Allah ingatkan kita sekali lagi bahawa hidup kita ini bukan selamanya dekat dunia ni, sahabat-sahabat. Kita akan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita dengar berita kematian, kan? Semalam ada cikgu dekat tempat Kak Nani memberitahu kawan suaminya aksiden, meninggal di tempat kejadian. Muda lagi, anak kecil-kecil. Dan dia itu juga adalah anak tunggal kepada ibunya. Okay? Jadi, pergi sihat, pergi kerja, tengok-tengok balik, dapat berita kematian. Sudden. Kan? Allah takdirkan begitu. Jadi, memang dengan kematian ini, Nabi selalu pesan dekat kita, ingatlah, Nabi suruh kita ingat tentang perkara yang akan menghapuskan kelazatan dunia ni, iaitu kematian. Nabi suruh kita ingat, kerana bila ingat mati, dia akan menjadikan kita hamba yang lebih humble, yang akan sentiasa bersedia untuk pulang. Tapi bila kita duk ingat dunia ni saja, kita akan terlalai terleka lah. Okay? InsyaAllah, tabarakallah. Baik. Kita masuk kepada ayat kita yang baru hari ini. Ayat yang ke-16. Allah sebut apa dekat situ? Allah mulakan dengan huruf A. A di situ adalah harful istifham. Bentuk tanda tanya, tetapi tujuan Allah bertanya, istifham di situ adalah istifham untuk taubih, untuk Allah mengejek, untuk Allah mencela. Mencela siapa? Mencela orang-orang kafir yang tidak beriman. Allah kata apa dekat ayat, Kak Ani akan kupas sikit yang ayat pertama ni je, kan, untuk kita tengok lebih detail. Okey, kita baca dulu maksud dia. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahawa dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Ini ayat untuk kita merenung. Okay? Allah mulakan ayat tu dengan perkataan aamintum. Amintum. Amintum di situ bermaksud apa, sahabat-sahabat? Amintum di situ bermaksud beriman. Beriman. Dan perkataan amintum derive daripada perkataan al-amnu. Bila orang beriman, dia akan mendapat rasa aman. Dia akan dapat ketenangan. Al-amnu. Aman ni dah jadi perkataan Melayu kita, kan? Rasa aman, damai, tenteram. Okay? Apa maksud amanu itu? Maksud amanu apa? Maksud beriman itu apa? Orang yang dikatakan beriman itu orang yang apa? Orang yang yakin kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang taat. Orang yang yakin dan orang yang taat. Sesiapa yang ada keimanan, yang beriman, dia akan jumpa keamanan. Kalau kita tak ada iman,
kita tak jumpa keamanan. Ya? Jadi syarat untuk kita dapat iman, kita kena yakin tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, kenal Allah yang akhirnya akan membawa kita kepada taat. Okey? Dan kita nak tengok lebih detail lagi tentang iman yang membawa kepada keamanan. Ya? Kalau sahabat-sahabat boleh buka ayat 82 surah Al-An'am. Ya? Ayat 82 surah Al-An'am, Allah kata apa? Tentang aman ini. Ya? Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ya? Ya, Allah sebut dekat sini, orang-orang alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya? Pertama, nak dapat tenang, kalau kita nak jumpa tenang dalam hidup, tak kelam kabut, syarat pertamanya kena ada iman dulu. Alladzina amanu. Kena ada iman. Amanu tadi, kadang dia sebut, dia yakin dengan Allah dan taat. Okay? Alladzina amanu, beriman. Dan syarat yang kedua, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan iman mereka itu tidak, yalbisu ni daripada perkataan libas, tidak dipakai, tidak ada dalam keimanan itu, tidak dihiasi keimanan itu bidzulmin. Zulmin dekat sini maksud dia syirik. Ulaika lahumul amnu. Okay, kalau ada dua syarat ni, kalau ada iman dan iman itu bersih daripada kesyirikan, maka orang itu akan jumpa keamanan. Okay? Okay, contoh. Kak ni bagi contoh. Nak check, kita ni betul ke beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Betul ke dah ada rasa aman? Contoh kalau Ustazah Mas phone hilang hari ni, pagi ni, phone hilang, tak jumpa phone. Apa perasaan waktu phone hilang tu? Ustazah Mas tenang aja ke ataupun mana phone ni kan? Kelam kabut, kita kelam kabut. Cari-cari juga lah. Cari-cari. Dan ada tak rasa risau waktu kehilangan tu? Mungkin akan ada risau. Akan ada risau kan? Itu tanda belum ada rasa aman, maknanya ada sesuatu yang kurang dekat iman kita. Ya? Ini bila ditadaburkan ayat ni, Kak Dani pun rasa macam Allahu Akbar. Memang kita jadi self recheck. Sahabat-sahabat, kalau ada sesuatu yang kurang tentang perkara keduniaan kita dan kita gelabah, kita tak ada tenang, maksudnya kita ada masalah lagi dengan iman, ataupun kalau mungkin dah beriman, kita mungkin ada masalah dekat pergantungan kita kepada makhluk tu. Tentang syirik tadi. Kan? Kita kalau kita dah selesai iman dan tak ada syirik itu, kita patutnya jadi orang yang, istilah ayat sekarang, cool, tenang. Dia tak, kalau ada benda hilang pun, dia akan tenang je. Dia akan, insyaAllah jumpa nanti, insyaAllah. Kan? Dia tahu yang akan membantu dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak risau. Dia tak risau. Contoh itu benda-benda hilang tu benda simple. Ya, itu pun dah kalut. Kereta hilang ke,
suami balik lambat ke, kan? Kita dah mula kelam kabut. Tapi kalau orang ada iman, dia akan, bila ada iman, dia akan serahkan pada siapa? Bila ada iman dan tak ada syirik, dia akan serahkan pada siapa? Dia akan serahkan semua urusan dia tu pada Allah. Dia tahu Allah akan mengurus. Jadi, pentingnya, kalau nak dapat tenang, kena ada iman dan tidak ada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni perkara-perkara yang besar yang kadang-kadang kita terlepas pandang, kan? Kenapa masih ada resah, gelisah dalam kehidupan kita? Sebab kita ceklah dua perkara ni. Kita ceklah iman kita dan adakah dalam kehidupan kita masih ada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung kepada makhluk, bergantung kepada suami, bergantung kepada bos. Bergantung. Kalau selagi kita bergantung kepada makhluk, hidup kita memang tak akan jumpa tenang. Wahum muhtadun. Dan orang-orang yang dah jumpa tenang ini, maknanya dia dah dapat petunjuk. Selagi tak jumpa tenang, maknanya kita belum dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbincangan ayat yang pertama aja pun, bila Kak Dani teliti dia punya tadabbur itu, Masya Allah, sangat besar pesanan itu untuk kita semua. Kita perlu ada self-recheck every day. Bagaimana iman kita? Adakah kita benar-benar dah beriman, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau masih ada syirik dalam kehidupan kita? Benda ni sangat besar, sahabat-sahabat. Sangat besar. Dan kita balik kepada ayat kita tadi, bila Allah meletakkan dekat situ pertanyaan yang berbentuk sindiran ataupun celaan kepada orang-orang kafir. Allah kata, a'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman? Kan? Allah nak sebut dekat sini, wahai kaum musyrikin, kamu ni tak waras ke? Kan? Kamu dah syirikkan Allah, tapi kamu rasa okey-okey je. Maksud dia macam tu. Kamu tak takut ke akan turunnya azab ke atas diri kamu? Pernah tak Allah azab orang-orang yang mensyirikkan Allah ini, yang mendustakan Allah? Pernah tak Allah azab? Pernah. Allah dah tunjukkan pada umat-umat yang terdahulu. Allah pernah, kaum apa itu yang Allah terbalikkan. Kalau Qarun itu Allah tenggelamkan dia dengan harta-hartanya. Itu bukti azab Allah yang real, yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Kan? Kaum Nabi Lut yang homoseksual itu diterbalikkan. Yang sekarang menjadi laut mati tu. Itu kaum Nabi Lut. Bila Allah berkehendak untuk mengazab, Allah mampu untuk mengazab. Macam mana kita boleh rasa aman dan relax je dengan dosa-dosa yang kita buat, dengan kemaksiatan yang kita buat, sedangkan azab Allah itu benar. Azab Allah itu akan berlaku, dan walaupun contoh macam umat sekarang ni, kita mungkin tak nampak dibalas direct dekat dunia ni. Tapi bila kita ada iman, bila kita ada rasa takut kepada Allah, kita akan berhati-hati kerana kita tahu azab itu pasti akan menimpa, kalau tak dekat dunia, dekat akhirat. Pastinya dekat akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Okay? Contoh dia macam ni lah. Bila dengan driving kan, kita nampak polis dekat depan, contoh katalah kan, kita ni dengan polis ni memang adalah
kan, polis kan, masuk kereta tak pakai tali pinggang, nampak polis kelang kabut tarik tali pinggang kan, perangai kan. Pakai tali pinggang sebab takut polis, itu pun hati-hati kan, kita buat kerana makhluk, ya Allah kan, banyaknya lah perkara-perkara macam ni yang kena direnung. Okey, kita dah nampak polis dekat depan, kita langgar je roadblocks tu kan, ada sekatan jalan raya, kita langgar je. Itu dinamakan kita tidak waras lah. Contoh tu. Apa konsekuens kalau kita langgar je? Kan? Kita akan kena kejar lah dengan polis tu. Kena tangkap, kan, masuk dalam lock up. Macam tu. Konsekuens dia. Benda tu, itu dunia kan? Demikian, bila kita buat salah dengan Rabbul Alamin, yang dia maha kuasa untuk mengazab kita, maka itu patut jadi satu peringatan yang sangat besar. Kita tak boleh buat main-main. Jadi Allah ingatkan kita dekat sini, Allah mampu nak menterbalikkan bumi ni sebagai salah satu bentuk siksaan. Fa'idha hiya tamur. Dan tiba-tiba je bumi ini boleh bergoncang, bergoyang. Okay. Kemudian ayat yang seterusnya Allah sambung lagi, am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba, atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, yakni angin kencang yang membawa bebatuan sehingga memecahkan kepala mereka. Allah boleh buat tak? Allah boleh buat. Allah boleh buat. Tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah turunkan batu daripada burung ababil, yang digigit oleh burung ababil menghancurkan tentera Abrahah sewaktu mereka berhajat nak hancurkan Kaabah, nak merobohkan Kaabah. Allah mampu buat semua tu. Tiada yang mustahil bagi Allah. Okey, tiada yang mustahil bagi Allah. Kat ni nak balik sikit kepada contoh-contoh rasa aman yang Allah dah rakamkan dalam Al-Quran, yang genuine kita tengok dekat situ. Antaranya kisah siapa? Kisah Siti Hajar. Kenal tak Siti Hajar? Nabi Ibrahim tinggalkan dia dan anaknya yang baru lahir di mana? Di padang pasir. Tapi cuba kita lihat respon Hajar. Hajar yang redha ditinggalkan itu apabila dengan last word dia tanya dekat Nabi Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Adakah ini perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim menganggukkan. Nabi Ibrahim mengiyakan, ya. Jika ini perintah Allah, maka aku yakin Allah tak akan meninggalkan aku dan bayi. Kan? Tengok dekat situ. Macam mana kuatnya iman Hajar yang menyebabkan dia dapat rasa aman itu. Maknanya dia punya solid penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dia kuat dan dia tawakal, Allah ada, Allah akan jaga dia. Walaupun suaminya tinggalkan dia di padang pasir yang kering kontang yang tak ada apa-apa, tapi bila dia yakin Allah ada, Allah jaga dia, maka Hajar lalui peristiwa itu dengan tenang. Dengan tenang. Dia tahu Allah ada. Kan? Kita tak boleh nak bayangkan kalau suami kita tinggalkan kita macam tu. Tetapi asbab iman yang kuat dan tawakalnya Hajar, ikhlasnya Hajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah campakkan tenang itu kepada Hajar. Begitu juga dengan Nabi sewaktu peristiwa hijrah. Nabi terpaksa
Nabi menyembunyikan dirinya, Nabi dan juga Abu Bakar bersembunyi di mana sementara dalam perjalanan nak hijrah ke Madinah itu dikejar oleh musyrikin Quraisy kan yang nak bunuh Nabi. Maka Nabi bersembunyi di Gua Thur. Gua Thur itu orang musyrikin berjaya tak jumpa Gua Thur yang Nabi bersembunyi itu? Yes, diorang berjaya dah sampai dah. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, jika mereka tunduk, mereka akan nampak kita. Abu Bakar waktu tu dah takut. Tetapi Nabi tenang. Nabi tenang. Kerana Nabi itu memang, Masya Allah, Tabarakallah kan, keimanannya sangat hebat. Nabi kata, la takhaf, innallaha ma'ana. Kan? Jangan takut Abu Bakar, Allah ada bersama dengan kita. Itu contoh-contoh iman yang benar-benar mantap, yang yakin bahawa Allah ada, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada syirik di situ. Maka Allah campakkan tenang. Allah campakkan tenang. Dan dengan izin Allah memang musuh tak jumpa lah. Musuh tak jumpa. Itu contoh-contoh bagaimana iman. Bagaimana iman dan keikhlasan, tidak ada syirik dalam kehidupan menyebabkan kita mendapat tenang. Ni formula ni kita kena pegang. Kalau kita nak cari ketenangan dalam hidup, jagalah iman kita dan jauhilah daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesyirikan kita, walaupun sekecil-kecil perkara. Macam suami isteri, contoh, jangan kita kena bergantung 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita ada suami kita di sisi kita. Sebab selalunya benda ni nak tengok bila berlaku kematian lah kan, bila berlaku kehilangan kan. Nak tengok kita ni bergantungnya pada makhluk ke pada Allah. Selalunya bila berlaku kematian pasangan kan, kita akan, ataupun mak ayah ke kan, contoh, kita akan ada keluar perkataan-perkataan, kenapalah abang mati dulu kan, kenapalah, mempertikaikan itu. Sedangkan itu memang dah takdir. Itu memang dah takdir yang Allah letakkan, dan Allah nak tengok kamu ni bergantung pada siapa, kepada makhluk ke kepada dia. Itu kita kena sangat, kalau orang tu dia dah tahu, dia dah faham, dia akan hadapi kematian itu dengan penuh tenang. Dia tahu Allah ada untuk dia kan. InsyaAllah dia boleh menjalani kehidupan tu dengan lebih baik walaupun suami, pasangannya atau ibu ayahnya tiada bersama. Okay. Jadi Allah warning orang-orang musyrikin Quraisy ini dengan bentuk-bentuk azab ini, Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat yang ke-68, Allah ada menyebutkan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Allah yang menjungkir balikkan sebahagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin yang keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu. Ini surah Al-Isra, ayat yang Allah ancam juga dengan azab bagi orang-orang yang kafir dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Yakni bagaimana peringatanku itu akan, dan bagaimana akibat dari orang yang menyelisihi serta mendustakannya. Pendustaan-pendustaan ini Allah akan buktikan azab yang Allah, kalau dia tak dapat dekat dunia pun, dekat mana akan terjadi azab tu? Dekat akhirat, iaitu balasan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Walaqad kadzdzaba alladzina min qablihim, dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya.
bukti yang Allah boleh mengazab itu dah ada dah. Pada umat-umat yang sebelum kita. Benda tu dah real dah, Allah dah tunjukkan. Allah suruh kita renung. Kan? Allah suruh kita renung. Itu sebabnya berziarah ke tempat-tempat yang Allah dah turunkan azab, contoh Laut Mati yang Kak Nani sebut tadi. Ya, ada satu hadis Nabi melarang untuk kita pergi ke tempat-tempat yang diturunkan azab tu. Tapi sekarang tempat-tempat macam tu dia jadi tempat pelancongan kan? Ada ke antara kita yang pernah pergi ke Laut Mati? Ada yang pernah sampai berenang-renang dekat situ? Sebenarnya dilarang oleh Nabi. Tempat-tempat itu Nabi kata hanya boleh dimasuki dengan syarat bila kita pergi tu kita menangis. Bakian Nabi kata. Sebab kita kena ambil pengajaran. Tapi kalau nak masuk tu kita tak rasa sedih tapi kita enjoy, haram masuk. Dilarang. Macam sekarang dekat tempat kaum Nabi Saleh, Madain Saleh. Kan? Kalau dulu nama dia Al-Hajaru. Siapa pernah pergi dekat situ? Tempat Madain Saleh. Itu antara tempat-tempat dia antara dekat dengan Tabuk. Dekat dengan Tabuk nak menghala ke Madinah. Ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Waktu sahabat nak pergi ke Tabuk, mereka akan melalui Madain Saleh itu. Disebutkan Nabi lalu dekat situ dengan Nabi menutup muka Nabi dan Nabi bersegera. Nabi lalu cepat-cepat. Nabi lalu cepat-cepat. Jadi ini kita kena sangat berhati-hatilah. Maknanya kalau nak pergi ke tempat-tempat yang diazab ini, sebenarnya ada larangan. Kecuali kita pergi dalam keadaan menangis. Bukan menangis yang dibuat-buat. Tetapi menangis kerana takutnya dan dia menjadi iktibar untuk kita tidak menjadi sebagaimana kaum itu. Bukan pergi untuk suka-suka selfie-selfie, tak boleh. Ambil gambar dekat situ, tak boleh. Salah. Ini ada hadis yang sangat jelas lah yang yang bercakap tentang perkara itu. Okay? Jadi Allah itu maha berkuasa untuk mengazab segala kemaksiatan, kesyirikan, perkara-perkara dosa yang manusia buat. Allah mampu. Kalau sebab dah ada banyak contoh daripada umat-umat terdahulu. Fakaifa kana nakir, maka alangkah hebatnya kemurkaanku. Yakni bagaimana kemurkaan dan hukumanku kepada mereka, tegasnya hal itu sangat keras dan menyakitkan. Okey? Pun jangan pergi. Tempat-tempat seperti kuil tu, dia ada contoh macam kita lalu dekat Batu Cave tu, sebenarnya kita kena lalu cepat. Jangan slowkan kereta untuk tengok patung dia yang besar tu. Yang kan ada patung emas besar kan, sahabat-sahabat. Jangan slowkan kereta kita. Waktu lalu tempat-tempat begitu, lajukan. Dan bila kita melihat kuil-kuil ataupun ada tokong-tokong yang kecil-kecil ke kan, ataupun kuil lah yang banyak kita lalu, kita kena sebut zikir la ilaha illahu la na'budu illahu. Kita sebut kalimah la ilaha illallah tu lah kan. Maksud dia kita menafikan perkara-perkara tu. Itu contoh-contoh lah. Hatta piramid pun disebutkan kalau boleh jangan pergi. Piramid yang dekat Mesir tu. Piramid yang dekat Mesir itu mereka disebutkan piramid-piramid itu adalah sebenarnya kubur-kubur raja-raja Mesir yang Togha ni lah kan. Firaun dia kan banyak kan. Maksud dia macam tu. Okay? Jadi kita kena lagi-lagilah kalau orang yang pergi umrah tu maknanya avoid lah daripada pergi tempat lawatan-lawatan yang tempat-tempat yang Allah turunkan azab ni
kan. Kita kena bertanggungjawab lah dengan tempat yang kita lawat, ya. Jadi kena sangat berhati-hati dan kena pilih-pilih lah, ya. Allahu Akbar. Baik. Okay, kita dah 8:21, ada 9 minit. Kak Dani nak buka ya kepada soalan ataupun ada tambahan tak daripada sahabat-sahabat tentang perkara keimanan, perkara untuk kita mendapat keamanan ni kan, untuk kita dapatkan tenang dalam kehidupan. Kita semua dah tenang ke? Boleh tak sesiapa respon? Siapa yang rasa hidup dia masih kelam kabut kan? Cepat trigger kalau ada sesuatu yang berlaku tu kita masih kelam kabut kan? Ada yang nak berkongsi ke? Silakan. Kat ni buka 8 minit. Masa yang kita ada sebelum 8:30. Silakan mengalu-alukan. Kalau ada yang nak tambah pun silakan. InsyaAllah, tabarakallah. Ada ke? Okey ke? Jelas ke? Perkongsian Kak Dani pagi ni. Takut confuse pula sahabat-sahabat. Siap berselfie dah masa kecil-kecil dulu di piramid. Masya Allah. Kecil-kecil kita tak tahu. Apa je Farhana, perkara yang kita lalu dalam keadaan kita tak ada ilmu, kita istighfar dan kita mohon keampunan, insyaAllah Allah ampunkan. Tanpa ilmu kita tak tahu sebelum ni kan. Tapi bila kita dah tahu, kita kena elak. Bila kita dah tahu, kita kena elak. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada lagi ke yang lain? Silakan. Kalau nak unmute pun boleh. Satu Silakan, lagi. sahabat, cepat. Jika ada Tengok Kak Dani. Satu lagi Kak penambahan, Dani, nampak poin Kak Dani. ada perkongsian atau penambahan. Sila. Satu lagi kan? Yang bab iman dan syirik tadi kan? Merasa aman. Bila kita buat dosa, contoh dosa mengumpat sahabat-sahabat, ini dosa yang sangat common kan? Dan selalu di-associate dengan orang perempuan kan? Kalau kita mengumpat dalam keadaan kita rasa tenang je, itu ada masalah dengan iman kita. Ataupun kita menumpang dengar. Kita tahu orang tu mengumpat, tapi kita menumpang dengar dan kita tak larang. Itu menunjukkan iman kita ada masalah. Macam mana kita boleh tenang dengan dosa yang terang-terang sedang dibuat? Ini kadang-kadang bila berlaku waktu kita berkumpul kan, dengan adik-beradik ke, dengan saudara mara ke, dengan ipar duai ke, dengan kawan-kawan, ini kita sangat hati-hati. Ya. Maknanya kalau bila kita buat dosa tu kita rasa okey, kita rasa tak apa kot kan. Iman kita bermasalah. Kita kena check balik. InsyaAllah, tabarakallah. Adakah nak tambah? Silakan. Kak Azhar ada nak tambah apa-apa tak? Tadi Kak Azhar ada sharekan ayat tadi. Betul tak masa Kak Azhar ada share ayat? Tak ada. Alhamdulillah, bagus semuanya. Faham, insyaAllah. InsyaAllah, tabarakallah. Itu ayat yang tadi yang Nani sebut tu. Mana tu? Al-An'am ayat 82 ya Kak? Ya, betul. Alhamdulillah, khair. Kita notetkan ayat tu. Untuk kita rujuklah kan, insyaAllah. Ada lagi tak yang lain? Mahal betul kan? Nak dapatkan respon sahabat-sahabat mujahidah cinta kita ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang nak add on ke? Silakan. Mas nak tambah tak apa-apa? Setakat ni saya pun tak ada. Akan nak tambah sikit je tentang Sila Kak Zah, sila.
tentang kita nak dapat maghfirah, nak dapat kita memang nak tu kan, sebab kalau tak ada maghfirah Allah macam mana nak masuk syurga? Sebab kita tahu kita dicipta oleh Allah, memang kita ni pendosa. Kita memang dari Nabi Adam lagi dah diuji dengan dosa kan. Itu sebab Nabi Adam pun diajarkan ayat-ayat macam mana nak beristighfar, macam mana nak mohon ampun, macam mana nak kembali pada Allah. Maknanya kita memang tak sempurna. Allah cipta kita tak sempurna, memang kita nak tak nak hidup kita memang kena ada tu apa, bertaubat, buat dosa lagi kan. Kita jangan putus asa lah dengan Allah. Itu je Kak Zana pesan pada diri dan pada semua sahabat. Jangan putus asa dengan Allah, jangan ada rasa marah dengan Allah, jangan ada rasa macam apa, tak ada harapan dah aku ni kan. Aku ni jahat, Allah tak akan mengampunkan. Allah tak ada sifat tu. Allah tu tak ada sifat yang kejam tu. Kita yang kejam dengan diri kita. Kita yang menzalimi diri kita. Kita yang pilih yang kadang tak nak buat baik kan. Kita terlepas kadang-kadang perkara-perkara baik pun kadang kita terlepas. Kita tak grab waktu yang kita ada. Itu yang sebab jadi waktu kita dapat masa untuk buat baik tu kita tak buat. Lepas tu kita menyesal. Tapi Allah tu sayang kita. Dia bagi peluang tu. Maknanya kita ni sentiasa dapat peluang untuk kembali pada dia. Dia sentiasa nak kita minta ampun. Dia suka. Dia raikan. Kan? Jadi teruskan buat baik lah. Kak Zah nak pesan dengan kalau Kak Zah ni dah 56 tahun. Dengan umur yang ada ni tak tahu bila-bila je Allah boleh nak panggil. Jadi Kak Zah menyeru kita semua teruslah buat baik. Yang muda ke, yang tua ke, yang dah berumur atau yang masih remaja. Teruslah buat baik supaya maghfirah tu sentiasa datang kat kita. Sebab dengan ketaatan baru ada maghfirah. Kalau kita tak taat, kita buat dosa lara tu, buat terus tak ingat nak kembali balik kan, nak fikir, nak muhasabah. Rugilah kita. Jadi apa yang Kak Nani pesan tadi, yang Ustazah Nani dah pesan tu, kita sematkan kat hati kita semua. Jangan putus asa dengan Allah. Jangan tinggalkan kelas kita ni. Dan teruslah dengan mujahadah cinta ni. Moga-moga ini jadi saksi lah di hadapan Allah nanti. Kita pernah bersama, bincang benda baik dan cuba nak jadi baik. InsyaAllah. Allah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Kak Hazal. Alhamdulillah untuk pesanannya kan, untuk peringatannya. Moga kita diberi kekuatan lah. Indeed, memang kena selalu melazimi majlis-majlis ilmu. Bukan takat kelas kita ni, sahabat-sahabat semua kena cari sebanyak mungkin. Kalau satu hari ada dua kelas tadabbur pun sangat baik. Kan? 2 kali kita tadabbur kan. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kat sini Puan Roslina ada menyebut lebih risau bila rasa macam dah tenang dan bergantung pada Allah. Tapi salat masih tak sempurna kan. Masya Allah, tabarakallah. Kita takut juga kan. Betul lah Puan Roslina kan. Kita takut ada talbis iblis dekat situ kan. Maknanya sebab kalau solat dah sempurna, patutnya tenang akan datang dengan kesempurnaan ibadah kan, dengan kesempurnaan ibadah. Tapi bila kita rasa macam solat kita pun belum sempurna, ada ketikanya lambat, ada ketikanya cepat kan. Jadi dekat situ kita takut kita dihiasi talbis iblis ni, maknanya bisikan-bisikan daripada syaitan yang nak merosakkan kita kan. Jadi tapi bila kita sedar macam ni, masya-Allah, kita kena banyakkan istighfar, kena banyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Farhana bertanya dekat sini, Kak Nani macam mana nak move on dengan perasaan sedih ni? Contoh dapat berita-berita sedih kematian dan lain-lain. Jadi hati ni rasa macam sebab-sebab je berhari-hari. Nak move on kadang-kadang mengganggu kerja-kerja harian. Kadang-kadang sampai jadi anxiety. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Bab sedih ni, ya sahabat-sahabat, kita bila berlaku kematian, kita bukan tak boleh sedih. Sebab Nabi sendiri
sedih waktu anaknya meninggal, kan? Dan waktu sahabat nampak Nabi nangis waktu Ibrahim meninggal, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau pun menangis?" Kan? Bila sahabat nampak tu. Kemudian Nabi sebut apa? Nabi kata, menangis ni satu rahmat, Nabi kata. Kan? Bukan tak boleh menangis, cuma Nabi suruh jaga lisan waktu tu. Nangis boleh, rasa sedih tu memang satu perkara yang fitrah. Bila berlaku kematian, kehilangan, kita akan sedih. Tapi kena jaga lisan kita. Lisan ini jangan sampai meratap. Meratap ni apa? Sama ada menangis yang kuat-kuat ataupun kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang macam Kak ni kata tadi. Kenapa pergi dulu, kenapalah masa ni, macam tu. Itu ratapan. Ratapan ini yang Nabi kata yang kena jaga. Yang kena pegang, ratapan itu jangan berlaku. Tapi nak nangis, kan? Contoh Farhana kata berhari-hari. Bagilah diri kita masa. Bagilah diri kita masa untuk kita, mungkin setiap orang dia tak sama. Dia nak move on itu, ada orang mungkin masanya sekejap, ada orang kita tengok yang meninggal tu siapa, yang kehilangan yang berlaku kat atas kita itu manusia yang paling rapat dengan kita ke? Of course akan ada banyak kenang-kenangan, kan? Jadi kita usahalah maknanya untuk cari redha tu. Dan Nabi waktu Sayyidatina Khadijah meninggal, waktu tu disifatkan rumah Nabi jadi orang yang tak banyak cakap. Dan ada riwayat yang mengatakan mereka mendengar tangisan daripada rumah Nabi masa Khadijah meninggal. Memang Nabi ambil masa setahun macam tu untuk move on. Dan antara cara Allah menghiburkan Nabi, membawa Nabi Mi'raj itulah, Isra dan Mi'raj itulah, dan Amul Huzn yang Nabi tengah lalu tu. Jadi Farhana, give yourself time. Cuma jangan sampai orang kata apa? Kena usahalah untuk kita regain ketenangan itu dengan memperbanyakkan zikrullah. Kita tak nak waktu kita sedih tu ada makhluk yang hijack kita. Kan? Itu kita risaulah. Fikir yang bukan-bukan apa semua, kan? Zikrullah akan membantu membawa kepada kita tenang, insya-Allah. Okey. Semoga menjawab soalannya, insya-Allah. Alhamdulillah. Okay, kita dah 8.34 Ustazah Mas. Kalau ni rasa kita boleh tangguh dulu kot untuk hari ni. Ini pulangkan kepada Ustazah Mas, silakan. Alhamdulillah, jazakallah khair Kak Nani atas perkongsiannya. Jika tiada apa-apa penambahan atau persoalan, kita tangguh dulu sesi kita pada pagi ini, insya-Allah, dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbana la tuzigh. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, jaga diri. Sama-sama. Terima kasih Ustazah Hanani. Jazakumullah khair. Sama-sama. Wa antunna fajazakunallah khair. InsyaAllah jaga diri semua. Baik, insya-Allah. Terima kasih. Sama. Okay Mas, Kak Nani pun nak minta diri dulu. Jumpa lagi Mas. Jaga diri. Take care. Ya, Kak Nani.